Lebih baik tukar sebelum korang koyak poket. Apa common problems ni? Bang, cuba beritahu bang. First, cooling system macam oil filter housing, water pump dengan thermostat housing. Kalau tak tukar, coolant akan leaking, engine akan jadi overheat, kena overhaul. Berapa anggaran kalau kena overhaul engine tu? Roughly dalam 8 ke 15 ribu mungkin. Kalau cegah daripada awal untuk wear and tear, lebih kurang 3 ke 5 ribu something lah. So maknanya kalau kita buat tu boleh jimat dengan 10,000, betul? Betul. So cooling system tu kena buat berapa kali tu? Setiap 5 tahun sekali. Satu lagi common problem untuk model ni, wheel speed sensor lah. Wheel speed sensor ni dia problem kereta tak boleh jalan, kereta ada semput-semput, gear tak boleh engage. Lagi satu problem, bila hantar dekat workshop yang tak berpengalaman lah, dia akan salah diagnose. Dia akan bagi tahu gearbox problem. Kos gearbox dalam 8K, tapi sebenarnya untuk tukar wheel speed sensor, kos dia dalam 1K sahaja. Dia punya problem ni, dia tak ikut mileage. Bila-bila masa je dia boleh datang. Yang ketiga, oil pressure sensor. Dia selalunya naik indikator dekat meter. Selalunya owner tak perasan ataupun dia buat-buat tak nampak. Tapi kalau tak ambil tahu benda ni, boleh menyebabkan engine jam, circuit malfunction sebab dia duduk dekat oil pressure pump dan menyebabkan kena overhaul. Berapa overhaul kalau engine? Mungkin lah 10 ke 18 ribu. Tapi kalau tukar sensor jaga kereta berapa? 1,000 lebih ke 2,000 something. Lebih baik tukar sebelum korang koyak poket. Lagi satu, exhaust sensor lah. Exhaust sensor ni, kalau kita tak tengok ataupun benda tu rosak, kereta kita akan jadi misfire, semput-semput, susah naik bukit. Kalau kita tak jaga, dia akan efek pada coil plug sekali dengan ejector. Kos untuk coil plug dengan ejector ni akan makan dalam 4,000 lah. Tapi kalau kita tukar exhaust sensor sahaja, baru kos dalam 2.5 ribu. Last kali ni, biasanya orang terlepas pandang cakor kanister. Cakor kanister ni, dia bodoh je. Tapi, bila benda tu problem, kereta susah start, enjin jadi kasar, minyak kuat makan. Benda ni, kalau nak buat, lebih kurang 1.5 ke 2K something lah. Kalau tak ambil tahu, apa jadi? Korang tiba-tiba breakdown lepas isi minyak, kereta jadi underpower, minyak kuat semacam. So, jangan pakai ikhlas ke, baru nak pakai ikhlas ke, boleh cari kita orang di Mijak Auto Care.